Makcik duk potong tembikai. 2 besen agar-agar begini. Ustaz Kazim je. Dapat tengok muka depan-depan. Selalu dalam telebesen saja. Oh, jadi ramai kawan. Kalaulah kita membawa budaya yang berpecah belah, tak tegur dah. Nyampah go. Tapi kita dengan duduk rapat-rapat macam ni. Nabi punya sahabat duduk rapat macam ni. Jangan masa-masa muka. Bila kau bermanis muka di hadapan saudara kau dapat pahala sedekah. Dia senyum dan masa muka. Aku dah cuk dulu tiang. Dia pula ambil. La ilaha illallah. Berebut tiang YB. Oi. Tak payahlah. Simple. Kalau tiang dah ada orang cuk, kita duduk kat sini. Ini masa muka. Masa sebelum maghrib tadi kosong tempat tu. Bila lepas maghrib, ada orang. Dia pun jeling tengok tu. Datang juga biawak ni. Apa kau panggil orang biawak? Ada Nabi ajar macam tu?